Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Sekejap. Masih lagi sama iaitu hari Khamis 6 Mac 2025 Masehi bersamaan dengan 6 Mac pula dah. 13 Mac hari Khamis 13 Mac bersamaan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.40 petang. Okey, seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Ada tadi saya tak keluar ke mana-mana juga. Asalnya nak keluar. Cadangan saya nak keluar tapi tengok keadaan tu tak jadi. Sibuk lah banyak duduk balik kan. Jadi masa tu makin banyak masa. Jadi itulah. Saya tidur dari pukul 3:10 pagi, bangun pula dari pukul 5:10 pagi. Bangun terus makan sahur. Lepas tu tunggu subuh sekejap. Dah suku. Semai subuh. Mandi dah. Mandi semai subuh. Kemudian tidur sekejap. Pukul 8 bangun. Lepas tu terus bangun tu bersiap-siap. Terus bertolak ke tempat kerja. Dah kerja hari ni sambung buat bing maring. Panjang sikit ubing tu yang ngona sikit lepas tu. Dah pukul 12.30. Jatuh lebat mula pukul 1:20 tu saya balik. Balik dah kadang hujan lah. Balik tunggu lagi tu takut bawa pukul 2 ke apa semua. Balik tu terus sama internet tu sekejap dia boleh tidur. Tak apa jenera tu bangun 3:30. Bangun terus mandi semaya Zuhur. Lepas tu sambung internet pula. Jenera pula tertidur pula. Ni sekarang ni pukul 6.40 tak semaya lagi lah. Tak semaya asar lagi. Nak semaya asar buat video dulu dah. Belum semaya asar. Baru ingat sebelum dari pukul 1:50 tadi ni bagian siapa buat review dekat dia. Belum saya tidur tu. Tidur dah 2:30 tu baru alih-alih sampai je juga tidur. 3:30 dah juga sejam je juga. Lepas tu 3:30 mandi semaya subuh lah. Mandi semaya dahulu lah. 3:30. Sekarang ni pukul 4:44 dah ni. 4:43. Ni nak ayah asal. Lepas tu tidur ni bangun tu pukul 4:40 ni tak baru dah terfikir tu baru teringat pasal video tak buat lagi. Lepas tu dah ada 4:40 ni terus buat video lah. Buat video ni. Okey, sekali itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.